Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Video untuk kali ini saya nak memaparkan dan menunjukkan bagaimana kita menggunakan indikator ni sebagai another filter lah, another filter. Dia bukan keutamaan ni. Dia bukan keutamaan. Kalau macam contoh kita menggunakan indikator ni di dalam blok harga. Dalam blok harga sebagai kita punya penapis utama, dan ini kita nak jadikan dia sebagai tapisan yang mungkin kedua ataupun ketiga lah, pada dia. Ini juga boleh menjadikan kita trading ideas lah, trading ideas. Dan dia bergerak secara sequence. Dan contohnya, ini semua level downtrend. Semua level downtrend, jika nak naik, ini senang sikit contohnya. Okey. Jika nak naik, dia akan bermula dengan level yang pertama dulu lah. Jadi kita tahulah. Okey, dia dah start naik. Contoh lah. Contoh level pertama dulu dia akan uptrend dulu. Kemudian dia akan mempengaruhi level kedua, level ketiga. Tapi jika level ketiga gagal uptrend, dia akan follow baliklah trend besar. Dia akan level pertama dia akan downtrend balik, level kedua akan downtrend, dia akan follow level ketiga. Macam tu jugalah kalau dia punya proses yang berikutnya. Okay, contoh sekarang ni kita tengok level pertama dan kedua berjaya di uptrend kan. Kita tengok jika dia tak berjaya uptrendkan level ketiga, level pertama ni dia akan downtrend balik. Tapi jika dia berjaya bertahan, contoh level kedua ni nak di downtrend balik. Tapi tak berjaya, level pertama akan uptrend balik, jadi dia akan mempengaruhi level-level berikutnya. Level berikutnya untuk follow trend kecil untuk mempengaruhi trend besar. Asas dia akan dipengaruhi oleh trend besar dululah. Cuma bila trend besar ni tak berjaya mempengaruhi trend-trend kecil, level-level kecil, trend kecil akan memberi impact pada trend besar lah. Contoh tadi uptrend sehingga level 2 je. Kemudian level 1 uptrend, downtrend balik, level 2 gagal untuk downtrend. Jadi dia mempengaruhi level ketiga. Kalau kita tengok sini sekarang ni level 4 pula. Cuba di uptrend kan. Cuba di uptrend kan. Nanti selepas ini dia akan mempengaruhi level ni. Kalau dia gagal di uptrend kan, level pertama ni dia akan downtrend balik. Right? Jadi kita tahulah dia punya sequence. Okay, downtrend. Dan sekarang ni nak cuba downtrend ke level kedua. Kalau level kedua berjaya di downtrend kan, dia akan boleh level ketiga. Yang ni dalam usaha dia nak follow trend besar lah. Tapi kalau level ketiga ni gagal downtrend, tengok nanti dia akan menarik level pertama, kedua untuk uptrend dulu. Jadi dia akan bergerak secara sequence untuk dia nak pergi ke level yang besar. Tapi kalau dia gagal memfollow level besar, level-level kecil ni akan rebel ni. Akan rebel. Apa namanya? Rebel. Akan rebel. Cuba mendowntrendkan level yang ketiga untuk follow level besar. Jika gagal, level pertama akan uptrend balik mempengaruhi level-level yang bawah. Jadi tak ci jadi tak ci sebab dia gerak. Dia tahu apa nak ci ni kan. Okay, ini level 4559 maksud dia downtrend level lah. Maksud dia level 7 gagal di uptrendkan lagi. Level besar masih downtrend. Jadi kita dapatlah idea. Okay, ada sandaran lah untuk kita nak masuk short lah. Ada sandaran untuk short. Jadi sekarang ni kita nak downtrend kan level-level kecil lah. Tengok level kecil ni satu dah downtrend. Sekarang ni dia tengah meng-downtrend kan level kedua. Okay, 2 dah downtrend, 3 dah downtrend. Okay, sekarang ni level 4 pula. SNR pada level ni lah. SNR akan dipaparkan. SNR ni jika dia gagal men-downtrend, dia akan tarik level pertama untuk uptrend dulu. Maksud dia akan bergerak secara sequence lah. Sequence. Cuma kadang-kadang kita punya sequence tu dia tak adalah
lengkap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mega. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naik hijau balik. Dia kadang-kadang dia tengok siapa yang last. Siapa yang last tadi. Okey, contoh sekarang ni kita kata, okey, last downtrend tadi level 3. Level 3 downtrend, dia cuba mempengaruhi level 1 untuk uptrend, level 2 untuk dah uptrend. Sekarang ni dia tengah nak tarik level 3 untuk uptrend. Kalau gagal, dia akan sama turun. Kalau gagal untuk uptrend, dia akan sama turun, bermula dengan level 1 dulu akan downtrend, pengaruh level 2. Kalau dia dua asyik downtrend, dia contoh ni, level 3 ni downtrend. Level 3 ni uptrend, level 1 ni uptrend, level 2 uptrend, level 3 masih gagal uptrend, dia akan berulang. Dia akan berulang. Kalau dia berulang ni sama sangat, di tempat yang sama lama sangat, kita kata itu sideways lah. Okay, ini main gap ni tak cik lah. Main gap ni semua hang pakai indikator pun tak cik lah. Tapi indikator kita ni kalau kira gap, dia tidaklah menukar SNR. Dia tak tukar SNR. Dia akan pergi dulu kat pada SNR yang terdekat ya. Okey, contoh kan. Sekarang ni level yang tertinggi yang masih uptrend adalah level 6. Dan level keseluruhan masih kita kata dia downtrend lah sebab level 7 macam dia. Jadi kalau dia level 6 ni tak berjaya menguptrendkan level 7 ni, dia akan turun lagi lah. Dia akan cuba uptrendkan level-level yang kecil dulu. Maksudnya dia akan mempengaruhi daripada kecil kepada besar semula. Tengok untuk contoh ni ada tak? Dia berjaya sampai ke fasa uptrendkan level 7. Jadi nak uptrend level 7, level-level kecil kena uptrend dulu lah sebab dalam tengah-tengah ni dia ada level yang masih downtrend. Sebagai kita punya panduan support. Ya, ni uptrend dulu kan. Level 1 uptrend dulu, kita tengok dia berjaya tak mempengaruhi level yang kedua. Dan di dalam jadual ni juga, saya ada letakkan momentum dan juga velocity lah sebagai penyokong kan. Sebagai penyokong kan. Dan ketahuilah olehmu, level 1 of course lah, dia punya kotak P-nya lebih tinggi. Cuma dia akan memberi signal yang awal yang boleh jadi signal yang noise juga lah. Signal yang noise juga. Sebab kita tak masuk based on yang ni. Kita tak masuk based on yang ni. Cuma kita masuk based on structure. Structure yang kita guna pakai pada blok harga tu. Yang ni sebagai kita punya secondary filter. Secondary ataupun ataupun third opinion lah. Second ataupun third opinion. Level 7 dia masih downtrend. Jika level-level lain gagal menguptrendkan diri, dia akan pergi downtrend balik, dia akan turun balik lah cerita dia. Dah sampai turun, dah sampai ke tempat 7 ni, dia mungkin melantun. Sekarang ni yang kita tengok level 6. Masih level terakhir ni yang berjaya di uptrend. Jadi dia akan tarik lah level 1 untuk uptrend semula. Dia akan berpusing macam tu. Kita di pengalaman ni dia kena hands on. Tapi bila kita buat bar replay ni, dia punya result dia cepat. Tapi waktu kita pakai untuk buat trade tau. Waktu kita pakai untuk buat trade kan, sementara kita nak tunggu seminit siap, akan masa sikit lah akan masa sikit. Cuma kita tahu bila dia berada pada SNR yang tertentu yang besar, mungkin itu adalah kawasan-kawasan deep ataupun highest untuk kita memasuki pasaran untuk jangka masa yang sederhana. Maksudnya taklah pendek-pendek sangat kan. Taklah pendek-pendek sangat. Maksudnya ada sandaran lah. Kita nak bagi sandaran apa. Trend, uptrend, dia nak follow sampai level 6 lah. Dah kalau level 6, uptrend, dia mungkin boleh mempengaruhi level 7 pun sebagai uptrend. Main bagi laju sikit. Lambat dia. Itu 9 minit ni. 1 merah tengok. 2 boleh merah ke tak? Kalau 2 tak boleh merah. Uh, okay.
Dia baru laju sikit, baru boleh nak buat sequence dia. Sekarang ni dia masih di bawah level 7 lah. Masih level bawah level 7. Itu dia. Ni main game sekejap. Tak ada cerita apa. Cuma kita tahulah gap dia tu di atas SNR level 7. Jadi dia dah uptrend kan terus level 7 dah. Jadi cerita ni kalau macam ni, kalau dah habis level semua hijau, kita tahulah, okey, kalau nak turun, dia akan ikut sequence lah. Dia akan turun level 1 dulu, level 2, level 3, sampai level 3 je dia turun. Maksudnya dia lantun pada level 4 lah. Maksudnya kalau dia lantun pada level 4 ni akan mempengaruhi level 1 yang downtrend ya. Dia uptrend balik, uptrend, sampailah dia jumpa level 4 balik. Ataupun dia follow level-level yang lebih besar lah. Dia yang tak syok tu tahu tak bro? Yang mana? Bila dia tengah trending, biasanya dia akan lantun pada SNR level 1 je. Dia tengah trending. Maksudnya tak kuat nak turun kan. Level 1 jadi downtrend. Lepas tu dia tukar uptrend terus. Naik terus dia buat new high kan. Tapi bagus juga tu kalau pandai ambil harga waktu tengah trending lah. Tapi faham tu benda. Tengah-tengah trending ni tak boleh lama-lama. Takut nampak profit tu sekejap. Takut betul sekejap. Dia dah sikut kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dah downtrend. Sekarang ni 7 masih uptrend. Jadi kita boleh lah menjandarkan harga masih trend. Dia ni main game. Kita ni dia akan sikut lah. Sikut. Ingat ini bukan keutamaan tau. Kita punya keutamaan kita masih lah kita menggunakan blok harga tu. Yang ni secondary ataupun tertiary. Tertiary kau panggil. Opinion lah. Opinion. Direction lah. Nak bagi laju sikit. Ya. Fungsi di dalam ini dia juga, bila harga berdekatan dengan mana-mana SNR, dia akan blinking lah. Akan blinking. Jadi kalau kita contoh ni, kita tak nak guna pakai level-level SNR tu. Kita boleh. Kita boleh apa? Hilangkan line tu. Kalau dia semua lah. Kalau kita nak clean chart je kan. Sebab dia punya panduan masih lah dekat sini. Cuma dia tak kelihatan dekat chart lah. Tapi kalau kita nak guna, kita boleh guna. Boleh on off. Sebab kita ni kalau kita perasan hari selepas margin diturunkan pergerakan harga dia tak mampu nampak sikit. Dia tak bergerak. Banyak segway daripada pergerakan banyak segway. Lepas tu segway. Lepas tu opening dia buat gap. Rugi kita kadang direction kita. Cuma volume. Volume tak ada. Bila volume tak ada, kita punya direction tu kita tak boleh nak makan banyak sikit. Jadi silap juga dah betik je. Yang tu tak syok tu. Tambah kalau setup kita tu setup yang setup besar. Kalau setup besar. FCPO ni satu-satu wave dia, kita tengok kebiasaan je lah. 20. Kita bagilah range 20. Kalau setup kita tu dah, setup dia tu dah size dia 8. Tengoklah 20 tu kalau tolak 8 dah 12. Itu maksimum tu. Sementara dia nak bagi signal untuk kita start keluar tu, dah makan berapa dah? Dah tinggi sikit lah. Melainkan kita memang aim pada target-target tertentu lah. Target tertentu contoh 10 ke 11, 12 lah. Baru dah boleh dapat maksimum sikit. Tapi kalau kita nak buat TS kalau, memang selalu kena lah. Memang selalu ponder lah menang. Itu yang follow apa lah. Kita ni nak memahami indikator ni, kita kena hands on lah. Maksudnya, korang buka indikator ni,
saya ada share di dalam mapping block harga tu, cuba save. Sebab saya ni tak lock ini kita ni. Source code dia ada, kalau tak dapat akses, copy source code ni, kemudian tuan pergi dekat find editor ni, pergi dekat create new indicator, paste indicator dalam ni. Tak kira lah. Kau nak tukar nama sendiri ke apa ke, tapi setting dia yang macam ni lah. Dia akan bergerak secara sequence dan boleh memberi idea SNR pada kita lah. Sebab FTPO ni selain daripada SNR klasikal, dia juga respect pada SNR dynamic yang macam kita kata ni lah, yang bergerak SNR dia. Dan level lah, contoh yang kita kata V1, V2 ni kan. V1, V2 ni ada salah satu ni. V2 ada, V1 tak ada momentum, tak ada velocity. V2 ada momentum, tak ada velocity. V3 semua ada. Dan bila semua ada tu, kita juga boleh menghilangkan dia punya jadual lah. Maksudnya kalau semua tu, kalau tidak mau guna ke, sebab kadang-kadang bila maklumat banyak sangat, dia akan jadi noise kepada trader. Itu kita maklum kan. Maklumat banyak sangat, bukan kita nak pakai semua. Kadang-kadang kita nak ambil dia punya penyokong. Contoh, kita dah masuk dalam pasaran, kita kata harga nak naik. Tapi kita nampak momentum dan velocity ni duk asyik falling je. Tak menyokong setup aku ni. Mungkin kita nampak 3-4 tick tu, kita kata, aku punya setup ni tak berjaya sampai ratio ni, kata kan. Mungkin kena ambil awal ke apa kan. Begitulah keadaannya. Lama pula untuk kita buat replay je ni. Cuma saya nak beritahu itulah. Dia akan bergerak mengikut sequence daripada kecil ke besar. Kita tengoklah level besar dia, contoh kan. Level 5 dan 6 berjaya di downtrend kan. Tapi gagal mendowntrendkan level 7. Jadi kita kata pasaran sekarang ni masih trend. Pasaran masih trend, cuma last downtrend pada level 6 lah. Last downtrend pada level 6. Jadi dia ni nak kena penurunan ni, mungkin dia nak follow downtrend lah. Mungkin dia nak follow yang downtrend ni sampailah dia berjaya mendowntrendkan uptrend ni, ataupun dia cuba untuk mendowntrendkan semula tapi dia gagal, mungkin dia nak naik atas ni. Macam itulah, dia akan zigzag mengikut level-level sequence dia. Baik bos, cakap dulu. Bye. Assalamualaikum. Kita pasal indikator apa yang nama elite trend metric. Elite trend metric lah. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok kita live balik.